Resepi untuk hari ni kita nak buat cheesy paratha smash burger. Ni sebenarnya dah viral daripada tahun lepas lagi, tapi ni Hamdan baru sempat nak buat. Jadi jom kita start. Bismillah. First untuk sos, masukkan 3 sudu mayonis, pickle, mustard, black pepper, white pepper, garam dengan bawang Holland sikit, and then korang kacaukan sekata dan boleh ketepikan dulu. Dan untuk paratha pula Hamdan guna yang Tisha punya. Ni kira stok wajib lah ada kat rumah, and then korang boleh sapukan minyak, potongkan panjang-panjang macam ni dan rollkan je macam biasa. Lepas tu dah boleh tarik-tarikkan bagi dia panjang sikit, and then boleh gulung dan tekankan. Lepas tu bolehlah masak sampai dia garing sikit macam ni. Untuk patty, masukkan 400 gram daging kisar, perasakan dengan black pepper, white pepper, garlic powder dengan garam sikit, gaulkan bagi semua sekata. Lepas tu buat bentuk bulat macam ni dan boleh smashkan je macam biasa. Tapi better korang guna parchment paper lah, sebab waktu nak tekan tu nanti takut dia melekat. Kemudian boleh letakkan cheese, dan tips dia korang letak air sikit dan tutupkan kejap supaya dia melt tu cantik je macam ni dan ready untuk assemble. Boleh letakkan sos, salad, patty dengan caramelized onion sikit dan sedia untuk dihidang. Jujur cakap pakai paratha ni jauh lagi sedap tu daripada pakai roti biasa tu, sebab dia lagi crispy. So mana yang nak cuba tu boleh save dulu resepi ni dan try lah buat sendiri.